وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Andy Izaki Channel, kod-kod dia dalam segmen cerita seram seriau. Okey, hari ini aku bukan bersorangan. Aku ada teman seseram aku. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, okey, kat sini aku nak ingatkan hampa yang mana masih belum subscribe, tekanlah butang subscribe kat bawah tu. Jangan lupa like, comment and share dan hit bell notification untuk sebarang maklumat daripada Andy Izaki Channel. Okey, tanpa membuang masa, kita layan intro dulu. Kita layan intro dulu. Kita layan intro dulu. Let's check it out. Jumpa lagi, geng. Okey, untuk segmen cerita seram seriau kali ni aku akan tampilkan seorang kawan aku. Okey, sila perkenalkan diri anda. Wah kan. Kena layak sikit lah. Fatah. Nama dia Fatah. Umur lingkungan 30-an lah. Okey, 30-an lah. Kahwin dah. Kahwin dah. Kita Kedah. Weh, kenapa kita nampak macam ni sangat, duduk santai dah. Relax, duduk bersilau lah. Okey, geng. Episod kali ni special sikit. Okey, kita akan dengar cerita seram daripada dia. Jadi hari ni aku teman dia saja. Dia akan cerita segala-galanya. Ada berapa cerita ni? Dalam 3 je kot. 3 cerita, geng. 3 cerita. Bagi tahu apa. Alright. Sebab cerita dia pendek. Cerita pendek-pendek. Tak apa. Kita tunggu tengok dulu pendek tu tahu mana kan. Sampai tak sampai. Kita tengok seram dia tahu mana. Alright. Okey. Boleh. Kita nak mula sekarang. Okey, cerita pertama. Cerita ni kita nak mula ni. Nak mula ni. Dia tak sabar. Alright. Tak apa. Okey. Untuk seterusnya kita layan terus cerita seram seriau yang pertama. Okey. Cerita yang pertama masa 2011. 2011? Oh, lama. Sebelum PKP ya? Kan? Kita baru habis SPM. Baru habis SPM lah? Okey, cerita baru habis SPM lah. Kejadian tu kat mana? Kejadian tu berlaku dekat Penang. Penang? Masa tu orang kerja ke apa? Masa tu baru nak cari kerja. Baru cari kerja? Kita baru nak mula tapak. Belum nampak kan? Jadi kita merantau. Itulah first time merantau. Keluar daripada Kedah ke Penang. Dia duduk dengan mak saudara lah. Mak saudara? Okey. Sebab ada Penang belah mana? Belah sana, belah pulau ke belah sini? Belah sini. Bukan belah pulau. Belah sini lah. Belah Semenanjung, belah darat orang kata? Belah darat. Okey, right. Belah darat? Dekat kawasan Tasik Gelugok. Okey. Dekat-dekat. Kawasan Tasik Gelugok. Penang. Okey. Mula-mula duduk situ, kita ni muda lagi. Berani tu berani lah kan. Jadi kita tak pernah nampak lagi benda-benda itu. Jadi benda-benda yang menyeramkan lah. Yang orang kata seram ni. Jadi kita tak tahu seram tu macam mana kan. Okey. Alright. Adalah sepupu bagi tahu. Okey, tempat ni keras. Dia kata. Dia sepupu bagi tahu. Gigi. Cerita lah kan. Yang berlaku. Jadi dia kawasan landasan kereta api. Landasan tapi dia ada jambatan untuk kereta api. Jambatan untuk kereta api. Okey, alright. Ada rail lah. Dia ada rail kereta api. Sekarang dah tak ada dah rail tu. Tak ada dah? Tak ada dah. Kalau 2011, 2012 macam tu ada lagi. Okey, alright. Dia ada kisah dia. Orang tempatan bagi tahu. Kawasan situ masa nak buat landasan kereta api tu banyak kejadian. Kejadian ni lah. Kan zaman tu nak buat kereta api kan pakai tenaga buruh. Okey. Ada yang meninggal kat situ. Ada yang tertanam kat situ. Tapi tu cerita daripada orang lama lah. Cerita turun temurun lah kata kan. Okey, right.
bukti nyata kita tak pernah. Okey. Yalah, tak ada surat khabar keluar ke tak ada. Ya. Okey, jadi kita pula bila dengar je jadi semangat. Malam tu pergilah seorang-seorang. Oh, semangat nak cari. Semangat nak cari. Oi, dahsyat geng. Semangat nak cari tu. Selalu dia tak kita kan. Ini paranormal juga ni. Tapi tunggu situ. Okey. Tak ada apa pun. Tak rasa apa, beremang apa tak ada. Oh, tak ada tu. Kita pusing-pusing lah jalan sikit-sikit, slow-slow kan. Oh. Hampir nyeri tu tu. Sampai satu point tu jalan dalam Seorang-seorang hang ni. Seorang. Ui, seorang geng, seorang. Tapi ada dalam 4 orang lagi backup. Oh. Hilang ke apa, kena apa-apa kan. Okey. Dalam masa beberapa minit. Hang kira merancang lah nak pergi ni, hang rancang. Ada orang backup. Oh, member-member hang ada kat luar lah. Ada, tapi hang yang pergi seorang tu. Di lokasi tu hang pergi seorang. Okey, right. Dalam jarak tu kira kalau jerit tak dengar lah. Oh, okey. Tapi ada time dia, waktu sekian-sekian kalau tak ada respon, dia akan datang. Okey, right. Jadi kita pun pergi. Jalan bolam. Dalam lama jugalah, dalam 15 minit macam tu. Ada satu tempat tu ada daun bergerak. Tanda lah tu. Ada daun satu bergerak. Macam mana tempat tu dia berbatu ke? Dia landasan kereta api kosong. Okey. Itu ada macam semak. Okey. Ada semak, ada pokok-pokok rimbun macam tu. Dia macam semak samun lah ke? Samun je lah. Okey. Ada jalan raya. Jadi masa kena tu dekat jalan raya. Okey. Tapi jalan raya tu waktu malam takkan ada orang lalu. Okey, alright. Walaupun orang kampung, orang lama pun dia takkan lalu malam. Okey. Weh, lupa tanya dalam jam pukul berapa tu ambil? Waktu tu pukul 12 kat atas. 12 ke atas dah no. Okey, 12. right. 12 ke atas. 12 lebih. Jadi atas pada pukul 12 ni orang kampung, orang tempatan takkan lalu. Jadi yang muda-muda kalau lalu pun dia akan bawa laju. Oh, dia takkan slow. Kira orang kawasan tempat tu orang dah tahu cerita lah. Orang dah tahu cerita lah. Okey, alright. Okey. Alright. Kita dah nampak daun tu, ada tanda tu. Oh, mungkin ada lah ni. Mungkin ada lah sesuatu kat sini kan. Okey. Kita pun mula. Daun tu macam mana? Daun yang sekeping-sekeping ke ataupun daun yang berselewak atas jalan? Biasanya kalau angin pokok semua daun akan bergerak tu. Oh, pokok goyang. Daun goyang. Daun goyang kan. Walaupun daun kecil. Okey. Tapi daun yang besar dia tak bergerak. Ada satu daun tu dia bergerak kiri ke kanan. Hang nampak? Memang nampak daun tu macam tu. Okey. Suasana masa tu gelap ah. Gelap yang macam mana? Gelap yang tak nampak terus ke? Ada bulan je, bulan terang tu. Jadi hang boleh nampak daun tu. Nampak. Sebab dekat depan mata. Oh, depan mata. Bukan macam jauh dak lah. Oh, okey right. Dalam okey, semakin dalam berapa meter tu. Okey. Kira kita 2-3 langkah kita dah dapat dah daun tu kan. Jadi kita nampak depan mata. Daun yang ni something wrong ni kata. Depan hang tu. Kan angin dah ni. Jadi kita dia tak ada asal angin apa? Tak ada lagi. Asal angin tak ada. Asal macam angin lalu tu tak ada. Okey. Jadi kita pun sampai bila nak tunggu ni? Okey. Kita dah tak sabar ni kan. Dah. Wait. Yang tak sabar tu tak sabar apa? Aku dah tanya tu. Dak apa yang tak sabar tu? Hang tak sabar nak nampak ke apa? Oi. Kita muda ke? Oi. Maknanya geng. Paranormal ni bukan baru-baru lah. Maknanya dah lama dah. Ni dia sesuatu. Tapi off record lah. Okey. Kita cuma nak pengalaman diri sendiri. Okey. Alright. Okey, ini tu kan. Kita pun nak seru tak pandai. Okey. Kita macam kita cakap dengan orang ni lah. Kau keluar je lah, aku nak tengok. Oi. Bula je selepas kita cakap kau keluar, aku nak tengok kau. Muncul depan aku. Time tu. Masa lepas cakap tu lah baru tahu rupanya ya Allah. Ini bukan benda yang kita boleh hadap. Dia menjelma ke apa? Dia menjelma, dia keluar sungguh. Mula-mula dah angin lalu. Lepas tu beremang, beremang sengkuk. Tapi kita tengok keliling tak ada apa pun. Tak ada keluar. Kita pun kita macam lagi 5 minit aku balik kalau tak ada kan. Okey. Kita pun jalan lagi 2-3 langkah. Bila jalan kita pusing je, dia ada depan mata. Allah. Depan mata dalam jarak 5 meter macam tu. Ui, depan macam tu lah. Ni depan mata ni. Depan muka hang ni. Depan muka. Tinggi. Okey. Berambut panjang, berwajah huduh, buruk yang sangat-sangat. Yang paling pelik, muka dia sebelah elok, sebelah lagi buruk. Uish, geng. Tak tahu tu makhluk apa, tapi dia jemaah dia macam tu.
itulah first time yang pertama kali kita tengok depan mata dan Hang nampaknya itu noh. Yang paling tak boleh orang kata apa? Masa tu baru tahu kita ni memang berani. Memang berani tapi kita ada kelemahan sebenarnya. Baru tahu kelemahan kita. Okey. Kita cabar dia keluar. Tapi lepas tu nak buat apa? Kita tak ada plan. Betul. Yang duk jadi bukan tu kena macam tu lah kan. Kita tak plan. Kena rasuk nak buat apa, kena ni nak. Kita pun tak tahu apa akan jadi dengan kita lepas tu. Okey, right. Tapi kita fikir positif lah. Mungkin Tuhan tu akan tolong lah. Fikir positif. Masa awal tu tak terfikir orang tu. Kita jalan lagi. Langkah sebab dia bila muncul tu dia hilang mula-mula. Dia hilang dalam Okey. Secara detailnya aku nak tahu secara detailnya lah. Masa kemunculan dia tu. Okey, hang boleh baru hang nampak. Maknanya kalau hang masa hang duk tengok daun tu kan. Tengok daun. Bila tu? Lepas tu aku pusing. Sebab kita nak tengok keliling ada apa mana dia kan. Kita dalam hati mencari lah orang kata. Okey, right. Okey, mula-mula dia ada macam kelibat. Tapi kita tak nampak detail lagi. Okey. Mungkin ada. Hang dah rasa lah benda tu kan. Okey, right. Lepas tu kita pusing, kita jalan depan, tiba-tiba boom. Dia main. Aku tak dapat imagine ya Allah. Kita akan berjalan dulu baru sampai. Ya, faham. Sebab jalan tu jalan yang lurus lah. Okey. Jalan lurus, kiri kanan semak samun. Landasan kereta api tu belakang semak tu. Jadi selalunya kereta api yang akan lalu. Yalah faham. Jadi dia timbul zap macam tu. Macam tu. Dia lepas tu dia makin dekat. Lepas tu kita pun tulis lah, buat tulis tempat lain lah. Macam tak mau tengok dia lah. Tengok terlampau ngeri kan. Sebelah elok, sebelah buruk. Ya Allah. Kita duduk cuba nak adam. Benda aku nampak ni, perasaan ke apa kan. Masa tu hang tak lari lagi? Tak lari lagi. Wih, hang kering betul weh. Ambil betul. Dalam masa berapa saat ni tu. Weh, cakap tu terang aku hang tak lari? Tak lari. Wah. Tahu aku lari macam mana waktu bila? Okey. Dah plan lah. Right. Baru dapat. Hang boleh fikir lagi time tu. Fikir. Weh, dia ni bang. Kalau dia fikir aku macam mana kan? Kalau dia apa-apakan aku macam mana? Kawan-kawan lambat lagi ni dalam 5 minit baru sampai kalau berlari. Harap dia. Walaupun dekat. Weh, ini seram pelik weh. Jadi aku nak buat apa dengan dia ni? Takkan kita nak bakar dia, kita dah sabar dia. Bakar. Ikan bakar kalau buat bakar. Takkan kita nak baca surah pula kan. Okey. Tapi kalau lah aku tanya adalah kan. Masa ada keadaan tu hang baca apa-apa tak? Tak baca. Sebab dia tak terlintang tu hang nak baca apa? Dia macam hang tergamam lah macam tu. Kaku tu weh. Kaku. Aku nak buat apa lepas ni? Dia makin dekat Aduh. Dia selalu kalau macam daripada cerita orang, dia akan datang, dia lalu, dia nampak. Okey, right. Lepas tu hilang. Dalam beberapa saat hilang kan. Okey. Macam ni dia daripada jauh, dia makin dekat. Dia tak jalan, dia cuma bergerak. Okey. Ibarat macam kita zoom kamera. Tapi kita berdiri macam ni. Dia masak gitu. Makin kata dia map cuk. Macam tu. Dia makin dekat. Masa dia makin dekat tu kita aku nak lari ke, nak apa ke, nak jerit ke, nak apa kan. Dia boleh fikir dalam hati terpaksa plan. Aku kena pilih salah satu. Salah satu je. Tak boleh nak. Kalau nak lari, kalau nak jerit. Habis tak boleh nak pilih banyak-banyak orang. Jadi option aku masa tu aku undur. Okey. Sambil duduk tengok dia. Undur. Tapi dia dah hilang dah masa tu kan? Tak, dia ada depan. Allah. Dia dalam contoh 5 saat dekat sikit. 5 saat lagi dekat sikit. Weh, hang boleh Jadi kita dah tak boleh ada time tu kita dah tahu dah. Ni berani tapi tak dah sampai sejam nak adab dia. Betul tak? Time tu dah tahu dah kelemahan. Kita takkan setengah jam aku nak adab benda undur macam ni kan. Okey, right tu. Undur pelan-pelan undur. Sambil hang duk tengok dia tu lah. Sambil mata tepat tengok dia tak gerak dah. Tengok dia makin. Tapi hang duk undur ni. Undur. Pelan-pelan undur sampai dalam 5 langkah macam tu. Dah pelan sangat aku undur ni. Dia makin dekat. Dia tak balik ni. Okey. Aku dah plan lah. Aku pusing je aku lari. Tentu pun orang fikir nak lari. Aku lari. Allahu Akbar. Kalau orang kata aku penakut pun, iyalah. Dia boleh fikir dulu geng. Dia boleh fikir dulu nak lari ke nak apa ke. Allah.
Sebab dia tak lari. Kalau biasanya kita nampak hilang kan. Ini dia tak hilang tu. Itulah first time kita nampak. Kira ni kejadian yang pertama dalam hidup hang. Kejadian yang pertama geng. Cerita ni memang eksklusifnya untuk hangpa semua. Hang lari pick up member hang tu. Lari pick up member. Lepas tu? Tapi tak cerita, aku nampak ni dok. Dah okey. Tak cerita. Aku pergi ke senyap, jom balik. Tak ada apa lah kat situ. Jadi budak-budak ni, kan hang nampak apa ke? Tak ada. Oh, cerita tu kira siapa pun tak tahu ah. Oh, tak tahu. Woi, hang cover. Esok tu barulah cerita. Wah, nanti. Tahu tak pasal apa aku lari malam tu. Kira cerita tu yang apa yang pada dengar tu maknanya terbukti ada lah. Terbukti ada, betul. Apa yang orang kampung beritahu, orang cerita yang daripada kawan-kawan, cerita-cerita rakyat kan. Tu ada makhluk tu kat situ. Okey, daripada segi apa yang cerita dan tempat tu, aku rasa ada mungkin orang Penang yang tahu tempat ni. Ya. Kalau hampa tahu, komen sikit kan. Tapi bukan nak kata mungkin dia kata sebab law ni dah tak ada dah tempat tu kan. Okey, ni cerita yang pertama lah. Okey, cerita pertama. Okey, kita tamat kan cerita yang pertama. Pertama dia bukan main geng. Aku nak rehat Zat. Aku nak pergi bilik ayam apa dulu. Hampa nak minum kan, hampa nak apa kan, ikut hampa. Tapi hampa tunggu lepas ni akan kembali balik lah. Okey, alright. Kita rehat sebentar. Kita jumpa selepas ini. Stay tune guys. Okey geng, jumpa lagi kita untuk segmen yang seterusnya. Jadi cerita pertama tadi dah cukup panas dah. Okey geng, kita terus ke cerita yang kedua. Cerita seram seriau yang kedua. Okey, cerita yang kedua. Cerita kedua ni beberapa tahun lepas cerita yang pertama. Okey. Masa tu dah tak cari dah. Dah tengok. Dah pernah nampak. Kira tak ada. Okey. Time tu, waktu tu pukul 3 pagi. 3 pagi. Pukul 3 pagi. Bawa motor seorang-seorang. Okey, daripada mana ke mana? Daripada Penang ke Kedah. Tapi maknanya jarak dia dalam masa tu hang duk kerja di Penang lagi lah? Tapi nak balik Kedah Sat. Balik rumah tu lah? Balik rumah tu Sat. On the way nak balik tu, dia perjalanan dia setengah jam je. Okey. Tapi dalam setengah jam tu akan tempuh satu jalan. Orang kata shortcut. Oh, tak nak highway? Tak nak highway. Okey, alright. Highway ambil masa sejam. Oh, highway sejam? Okay. Jadi kalau shortcut tu tak sampai pun setengah jam. Faham. Shortcut ni betul ya? Jalan bendang, jalan kampung macam tu lah. Oh, ambil betul-betul jalan kampung ni? Jalan kampung yang betul-betul dalam kampung. Okey, alright. Okey, lalu sampai satu tempat tu dia ada macam kuburan lama. Bendang, sawah, ada jalan. Okey, lepas tu ada jalan besar. Okey. Jalan besar, tepi jalan besar tu ada kuburan lama. Kuburan lama. Jadi lepas kuburan lama tu straight je lah, jalan tu straight. Okey. Lurus je jalan. Okey. Atas dalam 3 km depan tu ada highway. Highway atas, bawah jalan kampung. Okey. Barulah ada kedai dekat situ. Okey. Sebelum tu tak ada rumah. Bendang saja. Bendang kiri kanan lah. Bendang kiri kanan. Okey. Tak ada rumah. Alright. Tak tahulah sebab apa orang tak duduk situ. Mungkin tak ada rumah, ada kubur lama saja. Okey. Jadi kita sorang-sorang lah kat situ. Dia kawasan kampung lah tu? Kawasan kampung. Okey, kampung. Kampung Kampung ada, apa? Hampa pandai-pandai fikir. Kampung ada tapi 15 minit daripada jalan tu. Oh, baru jumpa kampung. Okey. Dalam jarak dalam. Dan satu dalam ke tempat yang lalu tu masih dalam Penang ataupun nak masuk Kedah? Dalam Penang. Dalam Penang lagi. Jauh lagi lah cerita dah. Okey, right. Kira lepas 15 minit daripada rumah keluar. Daripada Penang tu. Okey. Kena daripada rumah tu tak ada apa. Okey. Tak ada rasa sebab semangat nak balik je. Okay, jalan ni pun hang dah biasa lalu dah. Okey, right. Okey. Tak ada apa. Okey. Dalam lingkungan pukul 3 pagi tu biasa dah hari-hari lalu. Dah biasa lalu dah. Tapi hari tu dia pelik. Okey. Pelik sebab motor rasa berat. Selepas kawasan kubur ataupun sebelum? Sebelum. Oh. Sebelum sampai. Okey. Tiba-tiba motor rasa berat. Alright. Kita pun fikir, kalau rosak siapa nak tolong? Nak tolak jauh. Okey. Nak minta bantuan lambat. Alright. Jadi kita pun bawa slow lah.
abaikan dulu lah. Abaikan dulu, bawa slow. Sampai dalam dalam berapa meter macam tu, beberapa meter. Sebelum kubur lagi? Belum kubur. Okey. Rasa pelik. Okey. Rasa pelik dah. Rasa macam something. Macam ada benda ikut, macam ada benda, macam ada sesuatu pelik. Yang tumpah hang ke apa yang nampak? Yang ni baru depan tu, lepas pada kubur tu. Okey. Barulah tahu ada orang tumpah. Macam mana tau? Kita bawa, mula-mula kita tahu perasaan kita kot, bukan mungkin motor nak kena overhaul kan, lama ke apa. Kita pun jalan. Lepas tu baru nampak ada lintasan. Oi. Dia melintas, baju putih melintas. Macam terbang lah. Kain putih. Kain putih. Okey. Kain putih terbang, rambut panjang. Okey. Lepas tu kita nampak tu, kita toleh nampak. Okey. Sambil duduk motor ni. Kita jalan macam sambil duduk motor ni. Buat tak tahu lah, tak hang aku nak balik rumah ni. Okey. Jalan lagi dalam berapa minit. Macam motor tu pesan kalau pelik singgah beli ayak ke apa ke. Okey. Kita pun nampak kedai buka macam tu. Tapi jauh sikit lah daripada. Itu selepas pada kubur lah. Okey. Nak sampai ke kedai tu, nak sampai dah nak pergi kedai kan. Kita pun tengoklah side mirror. Nampak. Tapi tak nampak keseluruhan. Okey. Kat side mirror tu cuma nampak bahu. Dia macam bahu orang. Bila orang bonceng kan ada bahu. Macam mana? Nak cakap. Macam kuduk belakang nampak bau orang lah, ada orang. Tapi nampak bahu saja. Bau saja. Tak nampak bahagian lain lah. Okey. Lepas tu kita dah sampai tu, aku tu pun terfikir singgah je lah. Takut dia singgah lah kat kedai. Singgah kedai, ingatkan singgah kubur. Kedai tu memang macam tadi dah lepas kubur kan. Okey. 1 minit lepas tu, ingatkan benda tu dah hilang lah, tak ada apa kot. Okey. Kita pun nak sedapkan hati punya pasal. Mungkin perasaan kot kan. Mungkin perasaan kot. Yalah. Kita pun berhentilah singgah mental kedai. Lah kata tu. Singgah, nak beli air je. Sebab masa tu ada dalam 4 orang tengah minum, tengah berbual macam tu. Itu dalam kedai tu. Dalam kedai warung lah. Memang wujud. Kedai tu memang wujud. Kedai tu wujud. Bukan cerita dia yang tadi tu. Bukan cerita kedai tu wujud. Iya. Wujud. Are. Okey. Lepas tu tinggal kedai order lah air. Alright. Air nak bayar kan. Dah ambil air bayar. Ikat tepi lah. Dulu ikat tepi lah dulu. Air ikat tepi. Okey. Lepas dah bayar kita nak balik motor. Nak balik masa nak ke dalam dekat kaunter kan ada meja. Tengah lepak. Tengah borak apa tak tahulah, kita tak tahu. Orang tua lah. Orang tua. Right. Jadi kita jalan 2-3 langkah. Ada seorang daripada grup tadi ni cakap macam ni. Siapa dia bawa tu? Lawa dia. Tak biasa tengok lah perempuan tu. Dia cakap macam tu. Dia cakap tu dia tuju kat apa? Kat hang kat apa? Dia cakap dengan kawan dia. Tapi percakapan dia tu seolah-olah cakap dengan kita. Sebab hang seorang je tu naik motor kan? Dia arep betul dia kiam macam tu. Kat situ kita macam dia ada something wrong. Ada something wrong dah. Tapi dia pun tak tuju kat hang tu tu. Tak tuju. Adik bawa siapa malam-malam? Dia cakap dengan kawan dia, tapi suara tu kita dengar seolah-olah cakap dengan kita. Dia nak tuju kat hang lah kan. Dia bawa siapa malam-malam ni? Perempuan lawa pula tu. Boleh bayang tak weh? Kita dah time tu aku dah cering lah. Dah beremang. Sekarang dah ikut balik kan. Nanya. Kita ada adik-adik. Yalah. Family. Betul. Ada mak ayah. Dia ganggu keluarga pula. Macam mana kan? Macam mana nak bagi dia tak ikut? Okey. Jadi kita bawa motor macam biasa lah. Sebab kita tak nampak. Tapi orang cakap. Orang lain yang nampak kan. Okey. Faham, aku faham. Macam tu. Bawa perempuan. Padahal kita seorang. Kita seorang. Kita tahu kita ride seorang. Orang apa? Daripada rumah Penang tu pun seorang. Bagi tahu sepupu-sepupu pun. Okey. Aku balik dulu dah. Memang balik seorang. Alright. Tak berteman. Okey. Jadi bila ada orang lain cakap, kita mind blowing je. Aku bawa siapa tu? Kan? Betul. Hey. Sebab orang tu kita tak kenal. Takkan dia nak berbohong. Betul lah. Takkan dia nak pura-pura nampak. Okey, faham.
Kita kalau kawan kita tahu. Mungkin boleh nak pemain yang kan, nak pemain yang okey. Takut ni. Okey, faham. Lalu kat kobok tu slow. Okey. Lepas pada tu? Okey, lepas pada tu Jalan macam biasa? Jalan macam biasa. Okey, right. Sebab motor time tu dah ringan balik dah. Tak rasa berat macam tadi dah. Tak berat dah. Okey, right. Okey, motor dah ringan, apa lagi? Laju sampai je rumah. Kira pakai motor lah, nak pakai motor nak tolak. Tulis belakang ada lagi. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Sampai rumah ni. Harap betul lah. Dia lalu. Oh, lalu dia bukan tu. Masa hantu tolak motor ni. Lalu depan aku. Lalu. Jadi kita tahu lah benda tadi ikut. Ui, sampai ke Kedah dia tumpang tu. Rare ni. Dah dekat pukul 4 pagi. Oh, anda berumur ke 4 pagi lah? Dekat pukul 4 lah tu. Okey, right. 3. Lepas tu? Pukul 4 lah. Dah nampak tu? Nak masuk dalam rumah tak boleh. Sekejap lagi dah masuk dalam rumah. Okey, right. Betul nampak je nak. Jadi kita tak ada option. Dengarlah betul-betul malam-malam. Okey. Duduk kat luar dulu. Apa-apa, minum ayak ke, tenang dulu kat luar. Tu baca lah apa-apa. Suruh dia jangan ganggu, jangan ikut. Tu barulah masuk rumah. Okey, buat benda tu lah. Jadi aku amal je lah. Okey, amal tu. Itulah amal. Masa lepas nampak sekali tu, lepas tu tak ada timbul apa darah? Tak ada apa dah. Lepas tu kita amal, kita buat macam tu. Kita ambil masa tenang lah dulu. Dah okey lah. Dia dah tak nampak apa dah. Masuk ke rumah. Dah tak ada gangguan apa dah. Alhamdulillah lah. Okay, tapi yang tak cerita lepas tu? Tak cerita kat siapa-siapa. Kamu ayah pun tak cerita? Tak cerita. Sebab tak mau nanti dia fikir macam betul. Setengah orang dia tak boleh nampak, tapi bila dengar cerita dia pun nampak. Sebab dia terlampau fikirkan sesuatu, jadi dia nampak sesuatu tu. Okey. Ya, benda-benda gaib lah. Betul. Orang kata kalau tak cari jumpa. Betul. Tapi kalau dia nak tunjuk tu, dia tak kira juga kan. Faham. Bagi kalau tak apa, nampak pun rezeki juga. Sebab kita tapi tahu. bagi aku itu bukan rezeki. Yalah, itu orang kata apa, dia bukan rezeki dah. Benda tu Tuhan yang cipta lah. Saya tidak tahu makhluk halus, syaitan, iblis apa ni semua wujud. Jadi benda tu bagi aku lah, dia timbul kalau kita nampak benda tu satu dugaan untuk kita nak tengok keimanan kita. Betul tak? Kita takut hantu. So kebanyakan orang kata benda tu rezeki, tapi aku tak anggap rezeki mai. Dia bukan rezeki macam dapat duit. Rezeki tu sebab kita Allahu Akbar. Betul. Waktu tu kita rasa macam kita dekat lah dengan ni kan. Betul. Sebab setengah orang dia tak beringat. Mungkin aku terlupa. Mungkin aku syok nak balik kampung kan. Ingat mak ayah dia tak ingat tu kan. Betul. Mungkin ada sesuatu yang nak dia sampaikan. Betul. Kira lepas pada tu alright lah. Kira pagi esok pun hantar nak cerita kan. Ni bawa hantar cerita balik. Tahu kata cerita dia ni eksklusif bro. Kata dia tak pernah cerita kau. Jarang dia cerita. Aku ajak juga dia cerita kan. Okey, right. Ni cerita habis lah ni. Okey, habis cerita yang kedua. Aku nak rehat juga. Aku tak kira apa-apa pun. Apa tunggu lah. Kita jumpa lepas ni. Tunggu tak dah? Alright. Okey, geng. Kita berjumpa lagi. Apa asal macam mana? Aku rasa aku nak balik dah ni. Tapi sebab dia jenis ada 3 cerita, kita tunggu sampai cerita yang ketiga. Okey, bersedia untuk cerita yang ketiga? Alright lah. Okey, geng. Kita terus ke cerita seram seriau yang ketiga. Okey. Boleh? Mula? Okey. Cerita yang ketiga. Alright. Cerita ni berlaku 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Kira fresh ya. 2-3 tahun lepas. Ni orang panggil bau-bau harum manis. Cerita baru. Okey, alright. Okey, cerita dia mula macam ni. Dapat undangan kahwin. Okey. Ada kawan buat majlis kahwin. Alright. Dekat Pahang. Raut Pahang. Okey, Raut Pahang. Cukup. Dekat tu ya. Sampai situ ya. Raut Pahang. Alright. Cun. Jadi cerita dia dah tahu dah. Dari Kuala Lumpur ke Pahang. Okey. Jadi kalau ikut plan asal, kita pergi konvoi. 5 biji kereta jalan waktu pagi. Okey. Masa
masa hari kenduri tu lah. OPI yang sama. Tapi akulah buat last planning. Batalkan yang rancangan awal tadi. Nak pergi konvoi tu tak jadi. Okey. Sebabkan takut lambat, takut ada yang dah siap tak sampai lagi, ada yang kena tunggu orang. Jadi kita tak nak buang masa orang. Dan orang pun tak perlu nak tunggu kita. Jadi yang paling mudah kita fikir, why not kita ambil satu penginapan. Kita pergi awal sehari, kita menginap dekat situ. Jadi pagi esok tu kita boleh pergi awal. Betul. Kita boleh jumpa pengantin awal lah. Betul. Right. Jadi tu pun last minute juga plan. Alhamdulillah dapat tempat menginap dapat. Kita pun mulakan perjalanan. Malam. Malam. Jam sekitar pukul 10 ke pukul 11. Daripada rumah. Daripada rumah tu daripada mana? CKL ke Karak. Laluan Karak. Tapi bila sampai dekat Karak tu lah cerita ketiga ni jadi. Okey. Tak ada dalam planning, tak ada aku nak lalu situ lah. Tak ada dalam planning. So kebetulan dah ni. Kita cuma buka Waze tunjuk jalan tu dekat. Follow Waze ya. Kita follow Waze sahaja. Alright, follow Waze. Jadi kita tahu jalan kita betul, laluan kita betul. Waktu sampai tu pun tak terlalu lewat lah, pukul 12 macam tu. Tak terlalu lewat. Masih awal lagi. Sebab kita bawa family, bawa anak kecil kan. Jadi waktu malam jalan tu pun gelap kan, dalam berliku-liku. Nak naik genti, jalan nak naik genti. Alright. Jadi dah sampai ke atas tu ada roundabout genting. Tahu kan? Roundabout ramai orang tahu jalan tu. Okey. Turun saja, sepatutnya terus. Sepatutnya straight. Betul. Tapi masa aku turun tu, aku nampak ada laluan kiri dan Waze tunjuk kiri. Memang ikut kiri. Right. 50 meter kiri. 30 meter belok kiri dia kata. Aku pun curiga lah. Betul ke kiri? Tapi jalan tu memang ada. Jalan wujud. Tapi betul ke laluan yang orang guna? Right. Sebab kita tak pernah lalu jalan tu. Kita tak tahu suasana dia kan. Tapi tak adalah kita ikut bulat-bulat. Kita macam petikai, betul ke Waze ni bagi jalan kan? Kita pun zoom tengok. Slide sikit. Betul jalan ni. Boleh masuk. Yang bersetujulah dengan Waze tu. Sebab dekat. Kita setuju sebab dekat je. Faham. Time tu tak terfikir pun. Yalah sebab malam semua kan. Malam kan. Kita tak terfikir pun adakah dekat tu selamat. Right. Janji sampai. Faham. Tapi kita bawa pun slow je. Kan? Relax lah kan. Tak kalut. Jadi sampai je ke Selekoh tu, kita pun masuk kiri. Dia macam kalau ikut orang rumah, kalau ikut co-pilot ni, kita compare apa yang kita rasa dengan orang rumah kita rasa, compare kan, dua gabung kan. Dia seolah-olah ada macam sesuatu yang tolak kita ke kiri. Seolah-olah ada satu benda, satu makhluk suruh kita kiri. Bang, ikut kiri bang. Macam mempengaruhi kita. Right. Sebab kalau ikut logik akal, kita zoom saja macam Waze kan, kita boleh tahu ni highway terus. Ini jalan kampung. Kita dah boleh agak dah. Tapi waktu tu aku jadi macam bodoh lah pula. Bukan bodoh, dia macam blur. Tapi aku ikut jalan tu. Tanpa pandukan Waze tu lah. Pandukan. Right. Jadi aku masuk kiri, start daripada masuk saja laluan kiri tu. Jalan apa ni? Tak macam highway pun. Rupanya lepas buat research baru tahu tu jalan Karak Lama. Hang masuk jalan Karak Lama. Barulah tahu. Lepas dah balik dalam beberapa hari, kita search balik laluan apa aku guna hari tu. Jumpa laluan Karak Lama. Laluan tu paling sesuai siang. Memang paling dekat. Hampa lalu malam. Tapi waktu malam tak sesuai. Tak ada kereta lalu. Alright. Tapi kita lah satu-satunya kereta yang masuk waktu malam tu. Dengan jalan dia lopak-lopak, semua liku-liku. Jadi kita pula memang bodoh bawa slow 60. Sampai jalan tu jadi 40 pula. Sebab takut. Bukan takut. Maknanya hang dah masuk dan tu hang dah tahu dah jalan tu jalan Karak Lama. Tak tahu lagi. Tak tahu. Alright. Cuma kita rasa takut je lah. Kita ingat sebab suasana jalan tu tak sesuai bawa laju, tak sesuai ni kan. Drive
mata kena tengok keliling, sebab takut ada pokok tumbang ke ataupun ada binatang buah ke. Jadi kita kena waspada lah panjang jalan tu. Tapi tak fikir seram ke yang play-play lah. Play tak fikir. Kita semua fikir anak kita selamat, bini kita selamat sampai ke tempat tujuan. Itu saja. Fikir kan. Alright. Aku tanya, masa tu aku tak pernah lalu jalan tu tau. Semua hidup aku tak pernah lalu jalan Karak Lama, dan aku tak tahu taman tu, tempat dia tang mana aku pun tak tahu. Situasi dia macam mana aku pun tak tahu. Jadi kat situ macam mana? Adakah macam dalam cerita apa kita tengok dalam ada kan? Ada cerita kan? Ada. Memang jalan dia macam tu? Ya. Pokok besar kiri kanan semua. Kiri kanan. Dia lebih kurang macam jalan Bukit Fraser. Bukit Fraser ke kita laluan Bukit Fraser. Bukit Fraser Batang Kali pun. Batang Kali. Lebih kurang. Cuma gelap dia lebih kepada gelap dan sunyi. Lepas tu jalan dia agak berlopak. Kalau Bukit Fraser jalan okey. Jalan tak ada terlalu berlopak kan. Sekejap-kejap kena break. Tapi jalan tu banyak sangat lopak. Dan kita kena elok kereta lawan. Yalah faham. Jadi kita bawa lah slow. Tak apalah. Bawa slow, janji selamat kan sampai. Sebab dah masuk dah. Dah masuk balik. Dah terus je lah. Teruskan. Kita teruskan. Tak apalah, dah terus. Tapi tak ada dalam fikiran, tak ada bukan lah kan. Kita cuma fikir selamat lah ni. Sampai ke dalam. Dah berapa jauh dah perjalanan tu? Berapa puluh kilometer. Uish, jauh je. Dah masuk dalam. Dah masuk sampai ke dalam. Ada kawasan macam mining, macam Lombong. Lombong. Dia macam Lombong. Tak nampak sebab gelap. Yalah. Tapi seakan-akan Lombong, macam ada aktiviti pelombongan dekat dalam. Alright. Tapi kita cuma boleh agak je lah. Tak nampak putih, visual kan. Macam kuari lah kot kan. Kuari. Kuari. Sebab ada lori tanah kangkut batu. Right. Sampai je jalan tu, barulah mula rasa pelik. Dia rasa macam seram lah. Tempat ni seram. Dia pasal lain lah suasana tu. Suasana aura yang pelik-pelik. Kita dah dapat macam ada benda himpit lah. Macam ada gelombang yang macam kita rasa macam aura negatif macam tu lah. Alright. Gelombang-gelombang. Dia benda tu automatik lah. Panas, dia macam beremang, dia macam walaupun kereta ada aircon. Walaupun kereta jalan. Tapi kita tak nak takutkan budak-budak. Tak nak. Jangan dah nampak ni. Tak ada. Kita kan kita simpan diri lah. Kita simpan diri sebab kita driver. Kita pula ketua. Jadi kalau kita yang panik, betul. apa akan jadi dengan kereta tu? Dengan family lagi kan. Sampai ke rumah ke sampai ke gaung? Tak tahu. Jadi dia ada gaung juga. Ada. Ada. Memang betul aku tak pernah sampai. Nak selamatkan nak selamatkan keadaan, kita bawa tenang. Bawa je lah macam biasa. Baik. Jalan. Baru lepas pada kuari tu baru nampak. Baru nampak. Nampak apa? Nampak ada kain melintas. Kain. Alamak. Yang rambut panjang tu. Alamak. Dia tobang, dia tulis dia tu. Weh, hang biar betul. Why? Depan kereta. Depan kan tepi. Wah, lama main tepi pula dah. Okey. Kan aku kena tengok kiri kanan. Lompat dan apa ni kan, nak kena break ke, nak kena elok ke apa. Masa tulis tu nampak. Allahu Akbar. Okey. Sebab dia sepintas lalu. Jalan lagi. Tempat ni aku tahan juga. Dalam nampak tu. Hang ni steady sangat lah. Tahan juga. Okey, jalan lagi. Jalan lagi sampai ke depan. Nampak ada kubur. Kubur lama? Okey, kubur tu mungkinlah setengah orang takut. Setengah orang ada kubur. Kita tahu lah tempat orang mati kan? Tempat orang mati. Okey. Orang meninggal tapi yang tu buat kita takut tu, dekat kubur tu, aduh. Wih. Astaghfirullahaladzim. Wih. Malam. Gelap. 3 pagi. Siapa yang nak mendadah tangan? Dia bukan mendadah tangan, dia macam bertabaku, macam duduk keadaan duduk ke berdiri? Separuh duduk macam mana? Macam rokok. Ni lipat kepala badan straight macam tu. Tapi menghadap ada kubur. Menghadap.
dia tak menghadap kereta ni, dia menghadap ke sana arah. Dia dalam kawasan kubur tu lah. Dia menghadap kawasan kubur. Kemudian kita tengok dia daripada arah belakang. Oh, siapa pula tu? Macam tu lah. Time tu dah tahu lah makhluk lain lah. Takkan ada orang macam tu. Gila, pukul berapa pagi dah masa tu? 2 pagi kot. Ui, 2 pagi geng. Dekat jalan Karak Lama geng. Okey, lepas nampak tu. Cepat. Aku nak balik cepat ni. Nampak yang dekat tu. Jalan lagi. Takkan kita nak berhenti Yalah. Nak tegur pula. Berhenti Takkan nak berhenti lama. Abang buat apa bang? Weh, alamak. Okey, Aku tak lari bini aku lagi. Jadi nak bagi tahu ke tak Yalah. Takkan nak bagi tahu orang rumah. Okey, dia faham. Situasi tu akan jadi lain. Dia lain. Daripada tak terkawal. Daripada terkawal jadi tak terkawal kan. Betul. Jadi kita nak kawal kat situasi kita diam lah, buat tak nampak dah. Jalan dalam berapa meter ke depan tu. Lepas kawasan kubur? Lepas ada kawasan kubur tu. Ada lagi. Weh, apa ni? Yang tu hitam pula, tinggi. Muda tu, tinggi amat. Atas tu ada macam, ibarat macam kuil. Tak pasti lah yang betul sebab malam. Tapi dia punya... Atas apa? Atas bukit. Atas bukit? Ada macam kuil lah. Okey, alright. Okey, tak apa. Dia ada macam apa? Okey, benda tu nampak atas tu ke apa? Nampak atas tu. Tapi benda tu bawah. Tapi dia straight. Dia macam orang diri tegak tinggi, warna hitam. Dia tak ada tak ada bentuk. Okey, dia nampak macam cuma seolah-olah bayang hitam yang tinggi. Bukan bentuk orang pun tu. Okey, alright. Tapi yang waktu nampak tu dah gigil. Okey. Tu nak sedap hati, dah tak macam tak boleh nak bawa kereta dah kan. Kita nak bawa gear pun getar dah. Sebab dah nampak banyak kali. Tadi yang lain, yang ni dah masuk kali ketiga ni, goyang weh. Yang ni lain. Okey, kita dah terfikir ni kampung dia ke apa? Alamak. Betul lah. Dia main macam-macam lah fikir macam tu kan. Macam mana? 20 ekor dah sini. Okey, right. Cuma aku nak drive kan. Nak lawan rasa takut lagi kan. Nak tenangkan situasi keadaan kereta kan. Tepuk tau. Yang buka surah. Buka surah. Buka surah-surah. Oh, radio. Okey. Buka surah-surah. Kenapa? Malam tak apa elok lah. Tak sabar macam detail ni lah. Kita bagi hint. Malam ni macam tak apa elok lah. Nak dengar surah-surah lah. Barulah tenang sikit nak bawa kereta pun. Ataupun sebab kalau dengar lagu macam leko kan. Okey. Dah buka surah. Gini faham buka. Jalan depan tu kereta pula jadi berat. Allahu Akbar. Seolah-olah kita salah gear. Seolah-olah kita masuk salah gear. Hang boleh rasa tu? Dia rasa. Biniang? Tak rasa lagi. Biniang tak ada tegur apa ni? Dia pelik Dia pelik. Nak nampak hantar dia Ngantuk ke apa? Tak ada. Tak ada apa. Apa? Tak, dia yang tu, yang berat tu dia sedap. Berhenti. Aku tak rasa, dia tak rasa. Dia tak rasa apa ni? Cuma aku berhenti kereta, dia tengok. Aku rasa berat tapi dia tengok apa hal ni, berhenti kenapa? Dia tengok hang tu lah. Okey, faham. Dua situasi yang beza. Dia nampak aku pelik, berhenti tiba-tiba ada apa depan. Hang rasa yang lain. Aku rasa lain. Okey, rek. Aku masuk gear ni, salah gear. Kan? Gear berapa aku masuk ni berat ni? Padahal gear satu. Okey. Jadi nak jalan tak boleh. Kita pun tengok depan, ada apa bangga apa kan. Tengok kiri kanan, berhenti ni, turun. Tengok Allah, hampir turun buat apa lah weh. Taklah takut sangkut apa lompak ke. Aduh, ya Allah. Hang turun lah. Dia turun tu kita fikir berhenti lah kan, tak ada apa. Masuk dalam kereta balik. Masuk dalam kereta jalan, okey pula. Okey. Masuk dah okey jalan depan. Weh, sumpah hang tu turun daripada keluar daripada kereta. Tengok keliling. Dalam keadaan gelap ni. Dia walaupun hati hang rasa cuak dah. Dah cuak dah. Hang boleh turun tengok lagi. Lah. Apa? Cuma fikir takut kereta tersangkut apa-apa kan. Takut tayar bocok takut tu. Takut tayar meletup ke apa. Okey. 4 biji tayar. Bawah tu ada apa kan. Okey. Tak fikir bukan lah kan. Okey, betul. Tu jalan balik. Drive macam biasa. Drive macam biasa. Depan ada selekoh tu penuh. Nampak lagi. Oi.
pula nampak mata merah. Mata yang berwarna merah. Kita tak suluh dia tapi nampak. Di mana? Dalam hutan tu lah? Ya, masa kita kono kan. Side driver tu mata merah. Mata yang berwarna merah. 2 biji mata. 2 biji mata. Ui, tak habis lagi. Tak habis. Sampai ke, lepas tu barulah sampai ke ada cabang ke Tanda Baik tu. Masa tu radio masih duk bunyi lagi seorang-seorang. Okey. Ada 2 tu. Wave menunjukkan terus. Tu lagi. Jangan belok kiri. Okey. Jadi baru terus. Alright. Terus sampai ke hotel. Okey, tak ada. Lepas pada tu tak ada apa dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harap cik sampai hotel apa saja. Okey, alright betul. Sampai hotel. Ada lagi? Sampai je hotel. Oi. Alright tu ya. Kita terfikir sesuatu. Dia ikut aku. Alamak. Okey, alright. Baru terfikir masa berat tadi, masa aku berhenti. Benda apa yang duduk belakang? Belakang bonet kereta, benda apa yang bertindih kat situ? Baru sampai kat hotel baru perasan. Baru terfikir. Baru terfikir. Okey, baru fikir benda tu kan yang kita nampak. Sebab masa keluar tu kira nak keluar nak check kan. Tapi sebelum keluar tu, sebelum buka pintu keluar dekat cermin benar belakang, nampak sesuatu kat belakang. Tapi kita macam aku kira aku nak keluar. Tak terfikir lah kan. Okey. Check tak ada apa. Okey. Tu jalan balik okey. Kan sampai hotel baru fikir balik. Baru fikir. Alamak. Okey. Dekat cermin pandang apa? Cermin pandang belakang tu objek apa? Dah masa sampai tu? Makhluk apa? Aku tengok tadi. Tadi hantu fikir bandanya hari berat yang aku turun tu. Time tu dah macam benda ni. Baru hantu fikir pasal tadi ni. Alamak. Lepas tu hang kat tapi kita dah sampai hotel dah. Kira selamat lah, okey. Di belakang? Tapi jangan masuk lagi. Macam ni lah, macam aku pernah kena dulu. Jadi aku teringat. Mungkin dia follow. Mungkin dia ikut. Tumpang. Mungkin dia tumpang. Jadi cara dia nak bagi, tak nak dia ikut sampai bila-bila lah kan. Kalau dia ikut ni kan. Kita nak pergi makan kenduri esok. Pagi. Waktu tu pun dapat tidur pun 2-3 jam je. Lepas tu nak kena check out kan. Ada dalam masa 4 jam macam tu lah untuk kita rehat kan. Jadi kita lepak lah kat luar tu. Patutnya ambil kunci tu masuk dalam. Betul. Tapi tak, aku ambil kunci keluar balik. Okey, kira hang sampai tu clear lah, kereta tak ada apa lah. Walaupun hang terfikir benda tadi, tapi hang tengok, hang check balik tak? Kereta bonet kereta belakang. Ambil barang je, tak ada. Kira hang pergi belakang tak ada apa lah. Tak apa. Alhamdulillah. Angkat barang tu. Okey, kan jumpa pula. Lepas tu kita lepak kat resepsi ni tu. Tak masuk bilik lagi lah. Masuk lagi 5 minit kita rehat dulu. Buat tenang. Orang rumah dah pelik lah. Kenapa? Takut ada benda-benda follow. Okay. Kita cuma beringat lah orang. Betul. Tapi dia pun kita tak bagi tahu lah. Aku nampak tadi. Tak ada cakap tadi lagi. Kita cakap mungkin ada apa-apa kan. Kita tak nampak apa. Bagi beringat lah. Kita beringat je lah. Tak apa. Padahal kita nampak lah ni. Okay. Lepas tu dah settle rehat tu apa semua dah clear. Masuklah. Barulah check in baru masuk. Kat barang apa semua masuk. Lepas tu aku turun balik. Turun balik. Dah angkat barang semua dah settle. Bini pun dah masuk lah? Dah masuk dah. Rehat lah, nak rehat kan. Aku turun balik. Turun lah? Sokok datang. Aku kena pelik juga ni. Okey, betul. Sokok datang. Masa isap okok tu lah ada lagi. Alamak, aku dah habis dah. Dia macam ni. Kita ada sini boy kan. Ada lelaki Muhammad tu. Sajalah borak. Kita tanyalah daripada mana, buat apa datang sini kan. Ni bukan tempat pelancongan, bukan tempat menarik nak datang kan. Apa tujuan kita datang, dia pelik lah. Tu bagi tahulah. Tu apa ada kawan jemputan daripada kawan-kawan. Right. Dia pun okey. Lepas tu pula dia kata dia malam dia jaga hotel, siang dia buat wiring. Lepas tu kita pula buat wiring
Dia macam satu bidang lah. Kena gu lah. Degu boleh lah buat sembang lagi. Lepas cerita bidang tu, dia pula cerita benda seram. Alamak. Tebak kan? Bang tadi lalu jalan mana? Saya patutnya ikut highway. Tapi Waze bagi highway dah. Betul dah highway. Tapi dia macam, aku rasa bukannya highway yang aku lalu tu. Jalan apa agak-agak. Sebab kita jumpa orang tempatan. Kita nak tahu lah jalan tadi tu jalan apa sebenarnya. Betul lah. Macam awak dia yang tak tahu jalan apa. Alright. Jadi dia lah yang cerita, abang tahu tak jalan tu tak ada orang berani lalu tengah malam. Yang abang pergi lalu saya apa? Awak jalan tu siapa? Aku lalu okey je. Kan saja nak sedap hati. Aku dah. Okey. Okey, tak ada apa pelik-pelik pun. Okey. Tu dia kata ramai orang cerita lah macam sini kan. Tu lah. Mungkin tu salah kenal kot. Kita pun tak apalah bang, saya naik dulu lah. Dah letih kan, naik dulu rehat tidur. Kita tak apa lah. Kita tak apa orang lepas tu. Dia cuma cerita lah balik jalan tu. Baru hantau jalan tu, jalan apa? Karak Lama. Jalan Karak Lama. Ni orang dia pernah lalu time malam. Hampa ada berani ya? Kalau ada yang pernah lalu jalan Karak Lama, apa tinggal komen kat bawah. Ramai dah. Paruh ramai. Dia noh. Aku tak pernah lalu yang cakap tu tuan. Jalan Karak Lama ni aku tak pernah lalu. Kita pernah dengar, pernah nampak cerita ataupun cerita daripada kawan, tengok daripada sosial media. Kita tahu jalan tu, nama jalan tu. Tapi tak pernah lalu. Tak pernah lalu. Kita pula tak plan nak lalu. Okey. Jadi kita lalu ni jalan apa? Apa orang panggil nama jalan ni? Tak ada signboard. Iyalah. Apa nama jalan ni? Tertanya-tanya lah kan. Tapi betul ke jalan ni pergi ke situ? Jadi kita dah tertanya-tanya. Rupanya kita dah lalu dah. La ilah. Patut pun jumpa macam-macam. Maknanya betul lah apa yang orang cerita. Bila kita dah lalui kita tahulah. Betul lah. Contohnya hang lah. Sampai kat situ ada benda ni, ada benda ni. Alamak. Memang betul. Dah tengok depan mata. Memang betul. Dan lah kalau lah dibagi peluang-peluang lalu tu nak lalu pula. Minta timpang. Walaupun pagi dah. Okey. Itu dah geng. 3 cerita geng daripada member kita, Brother Fatah. Okey. Jadi seterusnya kita relax sat dulu, pergi minum air luar dulu. Hari kita main balik. Kita jumpa balik selepas ini. Stay tune geng. Okey geng, jumpa lagi kita. Itu dia 3 cerita daripada brother kita. Alright. Aku nak cakap apa pun aku tak tahu lah geng. Kira 3 cerita dia ni bagi impact yang betul-betul kau-kau je lah kan. Alright. Ada apa-apa nak cakap? Apa yang baik tu ambil lah, jadikan orang tu pengajaran, teladan. Tak semestinya kita kita mencari, kita jumpa. Waktu kita tak cari pun kita boleh jumpa. Betul. Benda ni dia tak medik tu juga. Untuk jumpa. Betul. Sesuatu yang gaib ni. Betul. Benda memang wujud. Betul, wujud. Tapi atas diri kita lah. Kita nak takut pencipta lebih ataupun kita takut makhluk tu lebih. Waktu tu lah kita akan dapat satu jawapan. Kita ni sebenarnya takut siapa? Betul. Betul. Bila kejadian-kejadian itu jadi depan mata, iman. Kita ni waktu tu lah iman kita akan tahu. Kita ni takut siapa sebenarnya. Betul. Bagi inilah pendapat aku lah. Bukan untuk kita takut sampai tak boleh nak kontrol. Macam mana kita nak perasaan tu takut tapi kita nak kawal perasaan takut. Nak kawal situasi dia tu. Daripada dia lebih buruk. Macam mana kita nak mengawal? Okey, ada apa-apa nak cakap untuk yang sedang menonton untuk channel ni? Yang sedang menonton, subscribe lah. Subscribe, like, komen dan share. Okey. Sebab lebih banyak subscribe, lebih tinggi view. Lebih tinggi view makin tinggi. Konten akan lebih baik, kualiti konten akan lebih baik dan lebih banyak. Alhamdulillah. Ni dia lah seorang yang pernah bercakap macam ni. Aku berasa puas nanti yang tahu tak. Jadi konten creator dia akan dapat, dia macam buat lebih baik. Satu macam bonus lah bagi dia. Betul. View aku naik.
dia macam lagi semangat nak buat. Ya betul geng. Yang tu banyak betul idea juga. boleh masuk. Betul. Jadi penonton pula, viewer, dia akan nampak makin baik lah channel ni. Ya. Makin cantik lah dia punya ni kan. Dia punya konten. Lepas tu dapatlah jemputan yang lain. InsyaAllah. Okey, tak orang kata apa, mungkin satu hari antara hampa yang sedang menonton ketika ini, mungkin ada antara hampa yang akan join aku punya podcast nanti. Kat mana? Andy Izaki Channel. Okey Okey. Alright geng, sampai setakat ini dahulu. Terima kasih kepada hampa semua yang mana menonton sampai ke saat ini. Aku rasa cerita ni agak lama panjang sikit. Aku harap hampa puas hati. Ni nampak macam tempat baru kan. Kita dapat setting baik punya. Ada daripada yang sponsor kita. Sponsor studio kita. Okey, alright. Hingga kita berjumpa lagi, jangan lupa jaga kesihatan, sebab kesihatan yang baik insya-Allah akan menjaminkan kehidupan kita yang lebih baik, insya-Allah. Betul tak? Betul. Okey, alright. Kepada hampa macam biasa aku selalu doakan kepada hampa aku, kepada kita semualah. Okey, semoga kita semua dimurahkan rezeki termasuk hang, dipermudahkan segala urusan dan yang baik-baik dunia akhirat, insya-Allah. Aku terlupa nak cakap tadi, tapi walaupun dia cakap, aku akan ulang sekali lagi. Jangan lupa geng, subscribe, like, comment and share, dan hit bell notification untuk sebar maklumat dan info daripada Andy Izaki Channel. Sehingga kita bertemu lagi di next episode, di next segmen cerita seram seriau yang seterusnya. Jangan lupa tagline aku. Okey, ingat tagline aku. Jangan lupa hashtag kod dia.